Which one? Hold that in. This one? Yeah. In. Video live terbaru pun tak ada lah. Dapat yang ni je video live. Oh, Swedish. Okay. Give it to me here. Look, I did the more Texas. You just mix those from here, right there. Jadi kami dah dikepung oleh 4 buah bot, 1 kapal dan 3 bot sedang menuju. Tapi masih ada kapal, bertara kapal. Ini mungkin menjadi momen terakhir tuan-tuan boleh melihat kami. Okay. Dan ke kapal yang ada sudah dekat dah. Kami akan dapat arahan daripada Point Sierra je untuk lemparkan telefon. Jadi pada sebelah sana ada 2 kapal, dan di depan kami juga ada 1 kapal. Biasanya mereka akan menghasilkan ombak besar dulu. Yang di sebelah sana tu bot. Yang di sebelah sana tu bot. Saya tak boleh tunjuk, saya tak boleh pusing. Di sana bertara bot. Kami mungkin akan menerima penjejakan masuk daripada bot. Mereka belum lagi pintar telefon atau membawa beriak. Di sebelah sana adalah bot. Yang 2 ni adalah kapal. Tuan-tuan boleh nampak dalam kamera tak? Jakarta kapal paling hampir. Ini adalah kapal yang paling hampir. For your life check. Okay. Oh, where's the VHS? Oh, because somebody saying pay David. Load later. What? Terima kasih yang share. Muhammad Izzat, terima kasih. Nizan, terima kasih. Semoga murah rezeki. Abang yang kena punya kapal kena kapung juga ni. Dah lah kapal dia enjin rosak tu. Harap satu je ni video live dia. Yang lain dah tak ada. Ya Allah yang Maha Menguasa, Ya Allah yang Perkasa, Ya Allah yang Maha Ama gerçeği bence gerçeğini asla ikiletmek lazım. Araçları daha maç haline getirmek lazım. Tengok yang ni. Araçları daha maç haline getirmek. Sama.